Hai semua, kali ni saya nak share satu resepi dessert daripada Thailand yang dipanggil Khanom Liam Kliem. Dessert ini mempunyai 2 lapisan. Kita akan masak satu persatu. Pada lapisan luar dia berwarna-warni, manakala lapisan dalam dia berwarna putih. Okey, ini adalah 100 gram kacang hijau. Cuci bersih-bersih, tambahkan dengan air. Kemudian kita rendam semalaman. Kita akan dapat tekstur kacang hijau yang terkopik kulit macam ni. Dengan menggunakan tangan, kita gosok-gosok macam tu kan. Nanti kulit dia akan terkopik dan boleh buang lah. Ulang-ulang lah proses ni sebab kita nak kacang yang tidak ada kulit. Kita nak warna putih tu je lah sebenarnya. Proses dia agak renyah lah. Okey, ini adalah rupa kacang hijau yang dah dibuang kulit. Masukkan dalam periuk dan tambahkan air. Kemudian kita rebus sampai mendidih dan bolehlah matikan api. Kita buang air dan tapis, kemudian bilas dengan air sejuk. Lepas tu toskan airnya. Okey, next tuangkan minyak masak dalam kuali. Bila minyak dah betul-betul panas, masukkan kacang hijau yang telah dibuang kulit dan kita dah toskan tadi. Dengan menggunakan api sederhana besar, kita masak kacang ni sampai dia betulkan warna jadi golden brown macam ni. Lepas tu bolehlah diangkat dan ditoskan minyak dia. Inilah rupa dia. Dan kita simpan dalam bekas kedap udara dan boleh diketepikan dululah. Okey, seterusnya ambil 30 gram tepung beras dan ditambah dengan, ini adalah 1 kotak santan. Tuangkan santan ni ke dalam measuring cup. Kemudian tambahkan dengan air. Make sure dua-dua ni kita dapat 300 ml. Kemudian tuangkan ke dalam adunan tepung beras kita. Tambahkan gula dan garam. Kacau sampai dia betul-betul larut. Kemudian bolehlah kita masak di atas api sederhana. Pastikan masa masak ni kita kena kacau sampai dia jadi likat macam ni. Matikan api. Kemudian terus tuang ke dalam piping bag. Waktu ni panas-panas tau, kena hati-hati. Ikat piping bag dan kita ketepikan dulu. Okey, seterusnya kita nak buat bahagian luar. Ini adalah sebiji buah naga. Saya guna separuh aja. Okey, tujuan buah naga ni sebenarnya kita nak ambil warna dia. Okey, warna buah naga ni cantik kan? Dan kita tak guna pewarna tiruan, kita guna pewarna asli. Masukkan buah naga ke dalam bekas, kemudian tambahkan air dan kita kacau. Dan air ni akan betulkan warna. Lepas tu keluarkan buah naga dan kita dapat air. Inilah rupa dia. Kena tapis dulu ya. Kita nak dapatkan 300 ml air. Okey, ini adalah tepung kacang hijau yang saya guna. Brand Cap Bintang ni. Kita perlukan 30 gram. Kemudian tambah dengan 45 gram gula dan sedikit garam. Larutkan bersama dengan air buah naga tadi. Kemudian masak atas api. Kacau perlahan-lahan sepanjang masak menggunakan api sederhana sahaja. Masak sampai tekstur tepung ni jadi likat dan berkilat. Kemudian panas-panas terus angkat dan tuang dalam piping bag. Yang ni kena buat cepat je sebab kalau lambat dia akan keras. Lepas tu panas-panas terus tuang dalam acuan. Tuang sebanyak 3/4 cawan. Ni waktu panas-panas tau. Proses ni kita kena buat cepat. Dan sebaiknya elakkanlah daripada terkena kipas. Adunan ni panas-panas lagi tau. So make sure masa pipe tu alaslah tangan dengan apa-apa saja supaya dia tak melecur. Seterusnya picitkan pula pada bahagian tengah-tengah tu adunan santan. Sampai dia betul-betul penuh lah. Okey, so dia akan jadi nampak macam ni lah. Biarkan sekejap. Boleh letak pada suhu bilik ataupun kalau nak cepat boleh masuk dalam peti ais. Okey, bila dia dah sejuk, dia akan keras macam ni. Perlahan-lahan bolehlah kita keluarkan daripada acuan. Inilah rupa dia. Nampak siap. Cantik, lembut kan? Kenyal-kenyal. Okey, bolehlah dihias dengan kacang hijau goreng kita dah buat tadi. Inilah rupa dia. Cantik kan? Bila kita potong, boleh nampak 2 layer. Di luar iaitu warna daripada buah naga dan juga pada bahagian layer dalam dia warna putih
iaitu adunan santan. Selain daripada itu, kita boleh juga guna warna lain, contohnya pewarna daripada pandan ataupun daripada buah strawberry. Untuk lebih menarik lagi, boleh juga hiaskan kaca hijau tadi bersama dengan potongan daun pandan. Nampak dia lebih cantik lah, sesuai sangat lah untuk jualan. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.